Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahada binti Uthman. Jadi, dalam video ini saya akan membentangkan satu topik yang bertajuk perubahan sistem pendidikan Malaysia dan pengaruhnya terhadap mobiliti sosial pelajar. Jadi, yang pertama sekali adalah definisi. Definisi sistem pendidikan ini merujuk kepada satu rangka kerja rasmi yang merangkumi kepada kurikulum, kaedah pengajaran, pentaksiran, pengurusan sekolah, latihan guru dan peluang pembelajaran dari pelbagai peringkat rendah sehingga peringkat tinggi. Manakala, maksud mobiliti sosial pula adalah keupayaan seseorang atau kumpulan untuk berubah atau bergerak dari satu kedudukan sosial atau ekonomi kepada kedudukan yang lebih tinggi atau rendah dalam struktur masyarakat tersebut. Seterusnya, mari kita terokai apa itu perubahan semasa dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama adalah dari segi penambahbaikan kurikulum nasional KSSR dan KSSM. Seperti yang kita ketahui, kurikulum ini telah digubal semula pada tahun 2011 iaitu kurikulum KSSR, dan pada tahun 2017 KSSM telah digubal untuk menggantikan pendekatan yang lama kerana pendekatan yang lama ini terlalu berpusatkan peperiksaan dan ia telah menukar kepada pendekatan yang baru dan pendekatan ini lebih memberi penekanan kepada kemahiran berfikir aras tinggi, kehebat, nilai murni dan pembangunan sasiah dari segi aspek intelek, emosi, sosial dan rohani. Ini adalah untuk kepada pembangunan pelajar secara holistik, di mana pendekatan ini seperti contohnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sains, murid ni bukan sekadar menjawab soalan ataupun adjektif, tetapi mereka perlu menganalisis, membuat refleksi dan menyelesaikan masalah tersebut melalui aktiviti berkumpulan atau projek mini. Jadi, dengan pembelajaran seperti ini, ia boleh menjadikan kandungan kurikulum ni lebih fleksibel, relevan dan kontekstual serta memberi peluang kepada murid untuk belajar dengan lebih cepat dan mendalam. Jadi, kesan mobiliti sosial kepada perubahan kurikulum tersebut adalah pelajar ni dia bukan sahaja dinilai dari segi akademik, tetapi ia juga dinilai daripada segi kemahiran insaniah mereka seperti jasmani, emosi, rohani dan intelek, iaitu soft skills. Perkara ini dia boleh membolehkan pelajar dari latar belakang yang miskin ataupun kurang cemerlang dari segi akademik ni untuk lebih menonjol dalam bidang lain seperti bidang seni, sukan dan kepimpinan. Jadi, murid tersebut ada peluang untuk menonjol dan memberitahu kepada guru bahawasanya mereka juga mempunyai peluang untuk berjaya. Jadi, dengan peluang ini, ia akan memberi lebih peluang pendidikan yang setara untuk semua. Jadi, dia tak terhad kepada mereka yang pandai sahaja dalam bidang pendidikan tersebut. Okey, yang seterusnya adalah peningkatan akses kepada pendidikan yang berkualiti, di mana seperti dengan Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat program seperti Dasar Pendidikan yang Wajib, Beasiswa KPM, Rancangan Makanan Tambahan RMT dan Program Transformasi Sekolah 2025 TS25. Ini telah banyak memberi sokongan yang menyeluruh kepada pelajar yang terpinggir, di mana fokus yang diberikan oleh program-program ini adalah kepada sekolah di luar bandar dan pelajar B40 supaya mereka dapat peluang pendidikan yang sama. Jadi, dengan adanya program-program seperti ini, seperti Dasar Pendidikan Wajib, RMT, jadi ibu bapa tidak serta beasiswa menyebabkan ibu bapa tidak perlu risau tentang masalah kewangan yang perlu mereka tanggung, kerana ia dapat dengan adanya program-program seperti ini, ia dapat memberi kesan yang positif untuk pelajar itu terus belajar tanpa perlu berhenti belajar. Jadi, dengan adanya program seperti ini, ia dapat membantu untuk mengurangkan masalah kewangan ibu bapa untuk menampung pelajaran murid tersebut.
Jadi, kesan mobiliti yang kita dapati daripada perubahan tersebut adalah ia dapat membantu pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah untuk kekal dalam sistem pendidikan. Jadi, murid tidak perlu berhenti belajar kerana masalah kewangan, kerana Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kerajaan Malaysia akan menanggung mereka. Bukan 100% tetapi akan membantu mereka dari segi kewangan ataupun RMT juga. Seterusnya adalah dapat mengurangkan kadar keciciran sekolah drop out, kerana ini penting kerana pendidikan yang formal adalah laluan utama keluar daripada kitaran kemiskinan. Jadi dengan adanya sokongan ini, mereka dapat melanjutkan pelajaran dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka yang lebih tinggi. Jadi dengan menyertai sistem pendidikan dan belajar sehingga habis, dapat murid-murid ni dapat membantu keluarga mereka untuk keluar daripada kitaran kemiskinan tersebut. Seterusnya adalah perluasan pendidikan teknikal dan vocational atau TVET, di mana TVET ini telah dijadikan salah satu laluan utama selepas SPM dan bukan lagi dianggap pilihan kedua. Jadi dengan kerjasama industri dan latihan praktikal ini ditingkatkan di politeknik, kolej komuniti dan institut kemahiran tinggi. Jadi murid-murid yang yang kurang daripada segi akademik, mereka akan sambung kepada TVET ataupun pendidikan teknikal dan vocational, kerana contohnya apabila mereka lebih cenderung kepada industri ataupun latihan praktikal berbanding daripada kecemerlangan akademik, maka mereka boleh join TVET. Jadi kesan mobiliti yang kita dapati dari perubahan sistem TVET ini adalah murid ni kalau dia tak dapat, dia kurang daripada segi akademik dan lebih kepada kemahiran, mereka akan join TVET. Dan dalam TVET juga kadang-kadang dia boleh dia ada gaji juga. Jadi dengan adanya gaji tersebut, murid tersebut dia boleh tampung pembelajaran mereka. Contohnya seperti di kolej komuniti juga mendapat beasiswa setiap bulan. Jadi dengan adanya beasiswa tersebut, dia dapat membantu murid untuk ataupun pelajar untuk menampung pembelajaran mereka, dan juga dengan contohnya dengan hasil-hasil yang mereka lakukan dan dijual, mereka juga boleh mendapat gaji daripada hasil yang dijual tersebut. Seterusnya adalah perubahan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, penggunaan platform D5, Google Classroom dan aplikasi-aplikasi pembelajaran ini telah diperluaskan lagi, terutama sekali selepas berlakunya pandemik COVID-19. Jadi, PDPR juga telah memperkenalkan fleksibiliti dalam kaedah penyampaian ilmu, dan kerajaan juga telah membuat satu inisiatif peranti untuk belajar B40 di mana kerajaan Malaysia telah menyumbangkan satu peranti siswa kepada setiap pelajar yang golongan B40. Jadi dengan adanya inisiatif ini, ia dapat membantu pelajar untuk meneruskan pembelajaran mereka, terutama sekali pada musim pandemik COVID-19 dulu. Jadi dengan adanya inisiatif ini, murid tidak akan ketinggalan dalam bidang pendidikan mereka. Jadi kesan mobiliti sosial kepada perubahan tersebut adalah pelajar di kawasan pedalaman yang dahulunya sukar untuk mengakses sumber, kini mendapat peluang belajar secara dalam talian. Ia dapat memudahkan pelajar tu untuk belajar, terutama sekali pelajar-pelajar yang berada di kawasan pedalaman. Dan pelajar juga boleh membina pengetahuan secara kendiri melalui sumber terbuka, menjadikan pendidikan lebih demokratik dan inklusif. Dan juga
ia juga membolehkan pelajar untuk belajar secara fleksibel walaupun tiada sekolah fizikal atau kelas tambahan, kerana pelajar boleh belajar secara dalam talian dan membuat latihan secara dalam talian melalui Google Classroom ataupun D5. Seperti yang kita tahu, dalam Google Classroom tu guru boleh memasukkan kerja-kerja ataupun nota yang perlu dilakukan oleh murid. Jadi dengan adanya inisiatif ini ataupun perubahan-perubahan ini, ia dapat membantu murid supaya untuk tidak lagi ketinggalan dalam pendidikan ataupun pelajaran mereka walaupun berlakunya pandemik atau sebagainya. Jadi, perubahan yang seterusnya adalah pendekatan yang berteraskan nilai dan pembinaan watak, di mana pendidikan yang kini tidak lagi hanya berfokus kepada pencapaian akademik, tetapi ia juga fokus kepada pembangunan karakter dan nilai murni murid tersebut. Contohnya dalam subjek pendidikan sivik, aktiviti kokurikulum dan projek komuniti, dia memainkan peranan yang penting untuk menerapkan nilai-nilai murni dan untuk membangunkan karakter insaniah murid. Jadi, contohnya dengan KPM telah mengadakan satu program model sekolah sejahtera di mana ia adalah untuk memperkenalkan 14 nilai utama seperti nilai kasih sayang, hormat menghormati dan tanggungjawab. Ini adalah sangat penting untuk membentuk karakter dan nilai murid supaya menjadi murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah juga cemerlang dari segi perwatakan mereka. Jadi, kesan mobiliti sosial kepada perubahan tersebut adalah pelajar ni dia akan menjadi seorang individu yang berintegriti, berempati dan mampu bekerjasama dalam kumpulan ataupun masyarakat. Dan nilai-nilai ini adalah penting, sangatlah penting dalam membina rangkaian sosial, komunikasi dan etika kerja. Seperti yang kita tahu, benda ni sangat penting untuk kejayaan dan dalam hidup mereka dan juga pekerjaan, kerana perwatakan ataupun insaniah seseorang ini merupakan salah satu tunjang utama kejayaan seseorang, bukan sahaja akademik, di mana perwatakan dan juga insaniah seseorang juga menunjukkan bahawa perwatakan yang baik adalah mampu memberi satu kejayaan yang tinggi kepada seseorang. Dan seperti yang kita tahu, ia dapat memperkukuhkan keupayaan pelajar bukan sahaja untuk berjaya secara akademik, tetapi juga dalam interaksi sosial dan kepimpinan. Jadi dengan adanya perwatakan dan insaniah yang baik serta yang ia dapat menjadi satu benda yang kejayaan pada masa akan datang, di mana contohnya adalah untuk perwatakan sebagai seorang pemimpin. Jadi pada masa akan datang, pelajar tersebut dia dapat memimpin bukan sahaja keluarga, bukan sahaja ia juga dapat memimpin masyarakat untuk menjadi lebih berjaya. Okey, seperti gambar grafik yang kita tengok ini adalah alasan kenapa murid tidak habis sekolah. Seperti kita tahu, kemiskinan merupakan salah satu punca utama kenapa murid ni dia tak habis sekolah. Seperti yang kita tengok pada gambar grafik tersebut adalah kemiskinan rupanya bukanlah salah satu punca utama. Tetapi sebaliknya ada bermacam-macam lagi alasan lain. Tapi seperti yang saya ingin tekankan dan highlightkan di sini adalah kemiskinan juga merupakan salah satu punca utama kenapa murid tak habis sekolah. Seterusnya, kalau kita lihat di grafik tersebut, grafik ini merupakan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia tersendiri. Seperti yang kita tengok, faktor keciciran murid dari segi pendidikan yang paling atas sekali adalah faktor ataupun punca daripada kemiskinan tersebut.
Jadi, seperti yang kita tahu, kemiskinan ini merupakan salah satu punca utama kerana murid ataupun pelajar mempunyai keciciran dalam pembelajaran dan tidak habis sekolah. Seterusnya adalah perubahan dari segi dasar pendidikan inklusif dan keperluan khas, di mana KPM telah memperkenalkan dasar pendidikan inklusif DPI bagi memastikan pelajar berkeperluan khas tidak lagi keciciran dalam pembelajaran dan pendidikan, di mana program ini dijalankan di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi, murid-murid yang berkeperluan khas dan murid-murid yang berkurang kemampuan juga tidak lagi akan ketinggalan dalam bidang pendidikan dan juga pembelajaran, kerana mereka juga mempunyai hak untuk meneruskan pembelajaran mereka di peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi, kesan mobiliti sosial yang kita dapati adalah pelajar OKU kini mempunyai peluang untuk meneruskan pembelajaran dan pendidikan dan menyumbangkan kepada masyarakat. Ini dapat membantu mereka untuk keluar daripada diskriminasi sosial dan ekonomi yang membataskan, di mana orang-orang yang kurang upaya tidak boleh meneruskan pendidikan dan tidak boleh berjaya, kerana mereka juga mempunyai hak untuk meneruskan pendidikan dan pembelajaran mereka, serta mereka juga mempunyai hak sebagai civilization untuk berjaya dan terus berkembang dalam bidang yang mereka minati. Jadi, kesimpulannya adalah perubahan dalam sistem pendidikan negara ini sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam memacu mobiliti sosial para pelajar. Namun, usaha yang berterusan perlu dibuat agar tiada pelajar yang tercicir dan setiap individu mampu untuk mengembangkan potensi mereka secara lebih meluas. Jadi, setakat itu sahajalah penjelasan saya tentang tajuk ini. Sekian, terima kasih.